Salam sejahtera. Saya Fazlin Irfisha dari kelas 6 Al-Biruni. Saya Aulia Fia dari kelas 5 Al-Biruni. Kami wartawan cilik bersiaran langsung dalam Mutiara Channel. Hari ini Khamis, 23 April 2026, SD Bandar Tasik Mutiara telah mengadakan program Jom Membaca selama 10 minit. Jom kita saksikan perjalanan kita pada pagi ini. Jom! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemikiran kritis dan pembentukan sahsiah yang unggul. Dalam era globalisasi dan ledakan teknologi maklumat ini, cabaran untuk memupuk minat membaca semakin besar. Anak-anak kita lebih terdedah dengan gadget dan media sosial. Justru, program seperti Jom Membaca 10 minit ini dilihat sebagai satu pendekatan yang praktikal dan berimpak tinggi. Baca buku, membaca jambatan ilmu. Cuba cuba melompat untuk mengambil apa itu. Namanya masih tidak tercapai. Kemudian, dia cuba berlari dan melompat untuk mengambil apa itu. Tetapi, apa itu tidak dapat dicapai. Dunia hebat sedang menanti kita. Mari semua kita membaca buku cerita membuka dunia. Boleh membaca di mana saja. Boleh seronoknya membaca. Baca buku, membaca jambatan ilmu. Baca buku, membaca jambatan ilmu. Mari buka buku, jom membaca. Buku ada macam-macam cerita. Dalam muka surat penuh warna kaya. Dunia hebat sedang menanti kita. Mari semua kita membaca buku cerita membuka dunia. Boleh membaca di mana saja. Sekian dahulu liputan berita daripada kami, wartawan cilik bersiaran langsung dalam Mutiara Channel. Akhir kata, pemimpin cilik generasi terbaik.